Hi guys, welcome back to our YouTube channel yang bernama Sanji and Dekar. So hari ni kita nak buat video apa? Kita nak buat video. Sebelum itu, korang jangan lupa untuk like, comment, share and then subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan loceng yang atas tu. Okay? Kalau korang tak tekan loceng tu, kalau saya ada upload video, nanti korang akan mudah terlepas ya. So, hari ni kita nak buat video apa? Kita nak buat video seram guys. So, hari ni kita nak buat video seram. Sebelum itu, kita telah memakai rambut coklat, tak ada stand mic. So, hari ini kita akan terangkan satu persatu. Ataupun tajuk belum bagi tahu lagi dah pergi siapa ni. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah gangguan yang berlaku di video 5 haiwan yang boleh nampak hantu. So, kita akan terangkan 5 haiwan yang nampak hantu dan masa buat video tu ada gangguan. So, hari ini kita akan terangkan satu persatu gangguan yang telah berlaku di sekitar masa kita buat video itu. Okey. Dan korang jangan lupa untuk support kita orang dan korang jangan takut. Okey? Korang kalau takut, kita pun akan takut. Kalau korang berani, kita pun akan berani. Betul? Okey. So, gangguan pertama. Okey. Kita akan cerita first mula hingga ke akhir video tu. Banyak gangguan yang telah berlaku. Terlah. Apa? Terlah. Salah. Okey. Kita telah lalu. So, kita akan terangkan satu persatu kepada korang semua. Okay? So, first yang berlaku ialah bunyi. Bunyi dia macam mana tau? Kadang-kadang tik, 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 tik. Macam tu. Okay, bunyi tik, 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 tik tu kita sebelum start content, okay? Dia mula kita orang sebelum start content, okay? Okay, saya pun tak tahu kenapa ada bunyi-bunyi pelik macam tu. Tapi saya pasti kita tidak ganggu dia, dia pun tak ganggu dia. Dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Kita just nak buat content sahaja. Bukan kita nak kacau, kita nak memuja. Tidak. Okay? Kita just nak buat konten saja. So, bunyi yang kedua, ni agak menyeramkan sikit. Bunyi yang kedua ni macam ni. Boom. 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 Macam tengah main bunga api. Tapi, kita orang tengok kat luar, tak ada satu bunyi bunga api. Tak ada satu. Ada kan kalau bunga api kita main mesti ada cahaya kan. Ni tak ada cahaya. Ini tiba-tiba ada bunyi saja. Kalau taman yang jauh pun takkan dengar sampai sini. Okey, contoh. Taman B kat ujung kat 30 km. Taman A kita duduk 30 km takkan bunyi je ada. Mesti ada gambaran dia kan. So, kita pun check. Tak ada juga. So, kita pun abaikan sahaja. Kita abaikan. Okay. So, masa tengah-tengah konten, memang ada bunyi dia. Setengah-setengah tu ada bunyi. Tiba-tiba ada kat tingkap pula. Tingkap. Saya tak pastilah. Saya tak tahu nak cakap apa. Okay, apa tak tahu saya nak cakap apa. So, jangan lupa untuk like, comment, share and then subscribe, betul?
Saya dah ingatkan banyak kali untuk korang like, comment, share dan subscribe. But ni betul-betul tak tipu Ini benar-benaran laku kat kita orang. Masa buat konten 5 haiwan yang boleh nampak hantu. Tapi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua atas menonton video 5 haiwan yang boleh nampak hantu dan dapat mencapai 300 view. Saya sangat gembira. Ikaru sangat gembira. Dan adik saya pun sangat gembira yang masuk join tetamu yang kita lupa tu. Okay. So sangat-sangat memuaskan hidup saya sebab view kita orang tak pernah naik 200. But kali ni kita orang buat konten ni yang 5 haiwan yang boleh nampak hantu terus boost naik ke 300. So saya cukup gembira atas dapat apa ni pula, dapat gembira lah. Okay. Saya baru umur form 1 but saya dah nak buat konten. Macam mana ni? Bukan salah Saya dah tanya ChatGPT cakap boleh je. Okay, boleh je, tak ada masalah. 13 ke atas lah. 13 ke bawah tak boleh. 13 ke atas boleh buat konten. Tak ada masalah. Buat kata ChatGPT lah, bukan kata kita lah kan. So okay, 13 hingga tak tahu bila saya akan buat. Tapi mungkin kita orang akan ada peperiksaan apa benda semua. Mungkin saya tidak akan buat konten 1 minggu, 2 minggu sebab saya nak ulang kaji. Ataupun saya siapkan konten, ataupun saya suruh Ikaru yang cover konten pula. Sebab dia tengah exam, so saya tak ganggu dia untuk nak buat konten. Biar dia exam dulu, biar dia fokus. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih atas tengok video yang 5 haiwan yang boleh nampak hantu. Terima kasih atas subscriber dah naik 7 daripada 25. Daripada 25 tambah 7 32, 33 lah subscriber sekarang. Okey lah, cukup bagus. So kita kembali lagi kepada cerita kita, main picture kita. So bunyi yang saya dengar tu memang amat menyeramkan. Dan korang nampak tak adik saya yang duduk sebelah sini dalam video tu, duduk sebelah sini ni. Duduk sebelah sini ni. Dia asyik-asyik pandang tingkap. Betul. Kau nampak tak dalam konten tu? Kalau korang tak nampak, korang pergi tengok balik konten tu. Okay? 5 haiwan yang tak boleh nampak. Tak boleh nampak tu. Okay. So korang boleh tengok je kat tu. Dia selalu pandang kat tingkap. Okay? Tingkap. Ada tingkap kat sini. Dia selalu pandang masa konten tu. Ikaru ni pun dia asyik sorok. Nampak kan? Kau nampak? Yang dia cakap salah dia sorok. Dia dengar bunyi dia sorok. Banyak sorokan yang pernah laku di situ. So please, okay, kita just nak buat konten saja untuk hiburan semata-mata. Okay, so kita perlu berdedikasi, berkomunikasi, berbaik. So okay, bukan apa pula aku nak cakap ni, gangguan. Okay, so gangguan ni memang basic berlaku kepada semua orang, betul tak? Okay, ada yang tak pernah kena ganggu, ada yang selalu kena ganggu. Saya ni masa buat konten ada ganggu. Masa buat konten horror, main picture dia konten horror. Masa buat je konten horror, ada je bunyi lah. Bunyi tu tak boleh lupa. Horror. Contoh saya buat video mengajar ke, macam tu tak ada pula apa-apa. Tapi bila saya buat konten horror sahaja, dia akan ada bunyi mat. Dia akan ada bunyi. Bunyi tu bukan sekadar bunyi. Bunyi tu king vibe. Okay. Bunyi tu sangat menyeramkan. Sangat-sangat menyeramkan. Apa ni tangan ni tak fungsi. Kita buatkan tangan ni. Sangat menyeramkan.
Okay. So, kita kan dah buat konten 5 haiwan yang boleh nampak hantu. Nak tak kita buat 5 haiwan yang tak boleh nampak hantu? Tu best sikit kan? Macam kita combinekan video dia. Macam tu. Okay, ataupun nak buat macam video part 1, part 2. Nak tak? Kalau korang nak, korang suggest saja kat comment box tu. Comment box tu ada untuk apa guys? Untuk komen kan? Takkan dia nak tidur pula comment box tu. Comment box tu untuk korang. Okay? Korang suggest video. Contoh horror. Okay, saya nak berterima kasih kepada abang yang sudi support saya. Yang cakap bagus di semoga channel anda maju. Dia cakap macam tu. Bagus komen tu. Saya lupa nak screenshot. Aduh, tak apa. Saya cuba. Saya rasa terpadam dah. Konten tu terpadam. Saya rasa dah terpadam kot. So, saya rasa sampai sini dululah konten kita pada hari ni. Kalau korang nak konten apa-apa lagi, korang boleh suggest kat comment box. Kalau korang kalau korang ada suggest, boleh komen. So, kita jumpa di next video. Bye.